Kau tengok ni, Pi. Tengok ni. Tayang kan, Pi. Itu kau juga. Satu lagi kes kecurian di Kajang. Aish, geram pula aku. Kau rembat barang orang ni apa? Hobi ke apa? Ni adik Afiq ni. Motor dia. Sport rim depan belakang kena rembat. Hilang kat mana, Fik? Hilang dekat bawah apartment Taman Setera. Motor ni dia nak bawa pergi belajar dekat Petaling Jaya. Kajang ke Petaling Jaya. Jauh tu. Agak-agak lah. Fikirlah. Sebelum nak rembat barang-barang orang, fikir. Saya pun tak faham lah dekat Malaysia ni. Sehari kadang-kadang sampai berpuluh orang tag saya, motor dia banyak kes kecurian. Adanya hilang lampu, hilang sport rim, hilang swing arm, macam-macam. Saya pun tak faham. Adakah dekat Malaysia ni ada satu grup golongan yang memang kaki rembat untuk barang-barang motor ni? Adakah budak motor sendiri yang buat? Kalau betul budak motor sendiri yang buat, ya Allah, saya rasa sedih sebab apa? Sengkit sangat ke korang nak main motor sampai rembat barang-barang orang? Fik, boleh ceritakan sikit tak macam mana kejadian awak punya sport rim ni kena curi? Saya balik kampung, aku kahwin. Lepas tu dapat info daripada budak apartment, dia buat video, dia check saya yang sport rim dah hilang. Tak apa Afiq, disebabkan hikmah benda yang berlaku, abang hari ni nak belanja kau sport rim Y6 dengan tayar original Maxxis Diamond. Cuma satu je abang minta, kau doakan Botol Garas semoga terus maju jaya. Amin, insyaAllah. Okay Afiq, kepada penyangak-penyangak kat luar sana, fikir-fikirkan. Sebab apa? Tak berbaloi. Engkau rembat barang orang, kalau kantoi ke dalam 2-3 tahun. Fikirkan. Macam biasa guys, lu king, lu mari. Rakyat, bantu rakyat.